Kita memulakan sofa putih. Berikan tepukan kepada ketiga-tiga tetamu saya pada hari ini, Amir Muhammad, Raja Faisal dan Shaihan Shafiq. 1 jam ini, hari ini kita lebih sebenarnya, 1 jam 9 minit ini adalah untuk tuan-tuan bertanya apa sahaja kepada mereka. Di berlatar belakangkan Fiksi. Fiksi adalah syarikat yang dimajukan oleh Amir Muhammad sendiri. Yang di tengah-tengah itu Amir. Jadi gambar mana lagi handsome, gambar ni kan ataupun tuan punya badan. Pulang pada tuan-tuan, tak ada masalah. Dan ini dia antara dua buku yang sempat dibawa. Amir tak bawa ke semuanya. Anda pergi ke Dewan Tun Husin, adalah gerai Fiksi H berapa tadi? H28. Di situ akan bertemu dengan penulis-penulis fiksi yang lain, ada di bawah sana. Tetapi kami bawa hari ini Amir bersama Sitora Harimau Jadian Piramli, Raja Faisal bukunya yang ini Invasi, dan juga Shaihan Bisik. Jadi kalau anda rasa menarik buku ini, tajuknya satu, ada sebab-sebabnya yang kita akan lakukan provokasi seketika nanti. Amir, cerita sedikit tentang Fiksi. Kenapa Fiksi? Fiksi adalah sebuah syarikat penerbitan novel yang mula aktif April 2011. So sebenarnya bulan ni adalah ulang tahun kami yang pertama. Ulang tahun yang pertama. Tahniah. Jadi apabila ditampilkan Shaihan dan Raja Faisal ini, pastilah dua ini adalah buah tangan yang terbaik selain daripada Amir sendiri. Tak semestinya terbaik, tapi yang free. Jadi mereka bukan yang terbaik. Okey. Jadi itu alasan untuk membawa mereka. Mari kita dengar nama Shaihan. Kita beri sekali lagi tepukan bercain. Shaihan ini novel keberapa, Shaihan? Novel saya yang sulung. Yang sulung. Jadi ini anak sulung. Ini lelaki ke perempuan ni? Lagi. Bisik bersama kita. Kita nak dengar nama suara Raja Faisal. Raja Faisal, Invasi, novel yang keberapa? Invasi adalah novel yang pertama juga. Yang pertama. Jadi Amir ini sengaja membawa penulis-penulis baru ini yang baru meneroka. Itu tujuan Fiksi? Saya tak tahu. Sebab kita aktif kebanyakannya di Facebook. Tak banyak masuk surat khabar. So orang yang aktif masuk Facebook mungkin adalah orang yang baru, yang membaca novel yang terdahulu. Semua novelis baru kita sebenarnya mereka bermula dengan membaca novel-novel fiksi yang sebelumnya. Dan mereka komen, mereka tulis review. Shaihan mula dengan tulis review. So kalau tak suka dia hentam, kalau suka dia puji macam tu. Kuat menghentam rupanya Shaihan ya. Novel mana yang dihentam oleh Shaihan? Boleh sebut. Boleh sebut. Saya katakan no holds barred. Sofa putih tidak ada halangan. Jangan tanya Amir. Jangan tanya Amir. Tanya saya. Tak kena pada dulu apa-apa pun. Okey. Yes, saya bermula dengan mengulas buku fiksi dan saya sebenarnya agak kurang terkesan dengan buku ketiga iaitu Kuga. Sebab bagi saya dia macam saya terlalu expecting something that is different lah. Sebab tajuk dia sendiri dan memberikan satu gambaran yang saya bajet macam watak dia tu digambarkan seperti certain characteristics, tapi apa esensinya dia tak sampai. Jadi tidak puas hati dengan Google, timbullah Bisik. Bisik menjawab kelemahan dalam Google. Ini adalah merupakan benchmark yang terbaik untuk mengatasi Google. Tidak juga, sebab Google cerita benda lain dan Bisik bukan. Ya, tapi kelemahan di dalam Google itu ditangani di sini. InsyaAllah Anda harus menjadi saksi kepada ini. Saya suka cara dia menjawab, dia fikir insya-Allah juga tampil. Raja Faisal, buku mana yang tak puas hati di fiksi itu? Setakat ni belum ada lagi. Belum ada. Tapi saya yang banyak mempengaruhi tulisan saya adalah salah sebuah novel fiksi yang berjana dengan sci-fi iaitu Zombie Jaya. Dan bermula daripada Zombie Jaya pula juga yang saya dapat lihat sambutan sci-fi di Malaysia dan saya bermula tulis Invasi. Ini sci-fi yang pertama. Sci-fi yang paling berbekas di kepala Raja Faisal yang mana satu? Bagi saya International? Tak juga. Sci-fi pertama saya adalah sci-fi daripada penulis tempatan juga. Semasa saya berumur 12 tahun, iaitu tulisan daripada Ahmad Batri Abdullah, Saga Atagusian. Dan saya rasa itu adalah antara sci-fi tempatan yang terbaik yang pernah saya baca. Dan sayang sekali dah tak boleh, kita tak boleh dapatkan lagi di pasaran sekarang. Dan saya rasa itu adalah juga salah satu daripada inspirasi saya untuk menulis Invasi. Okey, anda bersama Amir Muhammad dan teman-temannya, kita bercakap tentang fiksi.
ini dua buku bersama dua penulis yang dibawakan. Syaihan di hujung sana, Raja Faisal di sini. Jadi anda boleh mewarnai kerusi ini mengikut selera dan warna anda sendiri. Kerana itu kita namakan ini sebagai sofa putih. Sekiranya ada soalan, maju saja, mikrofon kami sediakan, tanya apa saja. Tak ada masalah. Sofa putih membenarkan. Melainkan saya kata berhenti. Selain daripada itu anda boleh bertanya apa saja. Baik, saya ingin merujuk kepada mereka yang mungkin baru berjinak-jinak dengan hasil kerja fiksi. Anda harus baca ni. Kalau mengikut gambarannya, di Facebook, fiksi juga ada. Amir akan melayani sekiranya buku anda tu sifatnya thriller, noir, cinta empat segi, cyberpunk, pulp. Jadi antara dua ini memenuhi kriteria itu. Pulp, Saya rasa dua-duanya agak pulp. Ya. Agak pulp. Sebab sci-fi dan alien tu semua selalu kita kaitkan dengan pulp. Okay. Dan Bisik ni macam psycho thriller, so agak mendapati juga. Okay. Sekarang pulp tu agak longgar. Bagi saya apa-apa yang membuatkan nafas kita semakin kencang, itu adalah pulp. Okey. Okey, bagaimana elemen pulp burlesque dalam Bisik noir? Adakah ini satu noir yang gelap? Ramai yang bersetuju bahawa model saya ni agak gelap. Kerana dia memerlukan suatu konsentrasi untuk memahami watak itu sendiri. Okey. Jadi Syaihan adalah merupakan karyawan noir nombor 1 Malaysia sekarang. Noir nombor 1 nama dia Anwar Ridwan. Anwar Ridwan. Okey. Ini noir nombor 2. Lawak hamba. Okey, mungkin ceritakan sedikit tentang Bisik, Syaihan. Siapa yang berbisik? Oh ya, by the way, buku-buku fiksi tajuk dia semua satu perkataan. Ada dua perkataan dia Amir tolak. Bisik merupakan sebuah kisah psychological thriller di mana ia bermula dengan situasi seorang lelaki bernama Mikael yang mengalami trauma akibat melihat kejadian teman rumahnya mati terjatuh daripada balkoni. Oleh sebab itu dia bertitik tolak. Daripada itu dia mahu segera berpindah sebab dia trauma dengan pengalaman tersebut. Daripada situ dia mula mengalami some sort of bisikan yang menghantui dia. Okey. Jadi ini cerita hantu sebenarnya. Ramai terkeliru. Sebenarnya saya tidak menulis cerita hantu. Okey. Sebab tidak ada hantu dalam cerita itu. Okey. Manusia yang Skizo. berangai macam hantu. Okey. Sebab dia manusia yang berangai macam hantu. Alright. Jadi itu tidak mencabut elemen suspense daripada pembacaan dengan menyebut begitu. Nanti orang kata Allah suspense lah, dah tahu penghujungnya ingat cerita hantu. Ada orang marah tak? Tak juga sebab saya memang tidak menulis sebuah cerita hantu sebab dia, like I said, it's a psychological thriller. Okey. So it's all in the mind. Akan ada sequel ni nanti, mesti. Ramai yang bertanya. Aha. Namun bagi saya, pendapat saya setakat ini agak sukar untuk saya menyambung cerita itu. Okey. Kalau berdasarkan ending dia lah. Sebabnya? Kena baca ending dia baru Bukan, sebab sukar nak menyambung itu tadi. sebab watak itu sendiri telah pun Dipadam. Okey. Sudah pun ditamatkan watak. Kitaran watak itu telah pun lengkap. Jadi tak boleh nak sambung. Okey, kalau ada pun satu cerita noir yang baru. Ya, Okey, ini Bisik sebuah noir genre je daripada Syaihan. Amir sudah menggaru-garu dagu dia apa. Kita beralih kepada invasi pula. Raja Faisal ni. Okey, Raja Faisal boleh ceritakan. Ini gambar KLCC. Ada alien. Ya. Invasi merupakan sebuah sci-fi yang agak santai yang mengisahkan tentang serangan alien di Malaysia. Mengisahkan seorang average Joe yang bernama Ahmad Bayani. Dan average Joe yang seperti kita semua bekerja, bercinta dan mempunyai kehidupan yang biasa. Dan perubahan hidupnya apabila kehidupannya diganggu oleh alien. Bagi saya, invasi dapat boleh kata apa? Boleh senang diterima oleh para pembaca kerana saya selipkan banyak lokasi yang sebenar di dalam invasi yang saya rasa boleh dikaitkan rapat dengan kehidupan pembaca. Dan invasi juga saya rasa merupakan cubaan pertama saya untuk menghidupkan kembali genre sci-fi yang hampir, saya tak katakan pupus, yang hampir pupus.
yang kebanyakannya saya lihat banyak ditargetkan kepada pembaca kanak-kanak. Dan saya rasa saya ingin hidupkan kembali jurnal sci-fi ini ke kalangan pembaca yang dewasa. Dan saya harap juga dengan investasi ini saya dapat menimbulkan lagi banyak penulis-penulis baru yang mahu menulis jurnal sci-fi. Jadi setakat ini komen pembaca terhadap invasi? Setakat ni komennya bercampur, ada yang suka, ada juga yang banyak membandingkannya dengan filem-filem daripada luar negara. Dan saya rasa itu adalah perkara yang bagus sebab saya rasa di Malaysia masih tak banyak lagi kisah-kisah sci-fi yang seperti ini. Dan saya rasa itu adalah satu pendorong yang bagus bagi saya dan juga bagi penulis-penulis baru yang lain. Anda bersama Amir Mohamad dan teman-temannya. Ini Raja Faisal, Syaihan di sana. Raja Faisal menulis Invasi dan Syaihan menulis Bisik. Ini dia Bisik. Anda boleh mendapatkannya di gerai fiksi di bawah di Dewan Tun Husin On. Dan ini Sitora Harimau Jadian juga dibawa bersama. Tapi nama atas dia P. Ramli. Cerita sedikit ni Amir. Sitora Harimau Jadian sebenarnya adalah sebuah novelisasi yang mula-mula terbit pada tahun 1965. Saya sendiri tak tahu buku ni wujud sehingga saya saya membeli secara second hand oleh seorang kolektor American. Dan rupa-rupanya beberapa bulan setelah filem Sitora Harimau Jadian diedarkan, ada sebuah versi novel yang diterbitkan oleh penerbit yang tak ada lagi sekarang, nama dia Penerbitan Angkatan Baru. Dan novelisasi itu, copyright itu diberi kepada P. Ramlee. Dia kata hak cipta P. Ramlee, tapi diceritakan semula oleh orang lain. So saya rasa apa yang berlaku adalah P. Ramlee menceritakan filem tu babak demi babak. Itu ada seorang type dan dia kembangkan menjadi bentuk prosa. So mula-mula terbit pada tahun 65 dan lepas tu saya rasa tak diterbitkan kembali. Dan saya tertarik dengan novelisasi ini sebab antara semua filem arahan P. Ramlee ada 34, satu aja yang hilang. Dan secara kebetulan ia adalah filem ni, Sitora Harimau Jadian, yang tak pernah ditayang mana-mana sejak tahun 70-an. Sebab filem tu dipercayai hilang. Taib Mahmud yang banyak duit pun tak boleh kesan satu print filem tu. So saya rasa amat berbaloi untuk di print semula untuk cuba menggantikan pengalaman kita yang hilang, yang tak boleh tengok filem dia. Sebab novel dia menceritakan dengan agak detail apa yang berlaku pada setiap babak. So dia macam tu lah, dia cakap macam itu. Saya tak banyak membuat kajian, bukan tak banyak, saya memang tak buat kajian tentang karya sebegini, novelisasi ni, novelization. Ini satu-satunya agaknya. P. Ramlee buat dua, satu lagi adalah Nasib Silabulabi. Ada juga. Tapi saya rasa itu tak wajar diterbitkan sebab filem tu masih wujud. Dan novelisasi itu memang hampir sama dengan menonton filem ni. Dialog dia 100%. Jadi so, macam ni dialog dia 100%. Ini hak ciptanya fiksi atau P. Ramlee? Hak cipta kita kekalkan sebagai P. Ramlee dan royalty diberi kepada cucunya. Dua cucunya yang termuda. Anak arwah Nasir P. Ramlee. Itu merupakan antara jalur perjuangan Amir Mohamad barangkali. Sengaja untuk apa? Untuk mengangkat semula P. Ramlee. Saya rasa tak perlu angkat semula sebab dia dah diangkat oleh ramai orang. Tapi saya rasa untuk melengkapkan. Sebab kalau kita cerita tentang pembikin filem, kita seharusnya nak tengok semua. Tapi dalam filmografi P. Ramlee itu ada satu yang hilang. Jadi ini dia. Untuk tolong cuba meletakkan kembali karya supaya dapat ditemui dalam bentuk novelisasi. Bersama Amir Mohamad, Raja Faisal dan juga Syaihan Syafiq. Anda boleh bertanya apa saja. Dan ni bawa label baru namanya Fiksi Retro. Fiksi Retro kita kekalkan judul asal. So kalau 3 perkataan lah. Sebab takkan nak suruh dia ubah. Saya kalau cuba email P. Ramlee dia tak akan jawab. So kita dan fokusnya adalah novel-novel yang terbit khususnya tahun 50-an dan 60-an. Dan dah lama tak ada di pasaran. So saya nak cuba bawa. Ada banyak novel ataupun penerbitan yang seumpama itu yang saya sedang mencari. Sebab ada seorang kolektor di Pulau Pinang, dia seorang Amerika. Dia beli beberapa ratus. Dan kebanyakan novel mungkin kita tak minat sangat sebab dia tak diterbitkan semula lepas dia
zaman orang yang kata novel picisan. So ditulis dengan agak cepat, mungkin ditulis dalam 2 minggu dan dijual dengan harga RM2.20. Pada ketika itu. Ya. Dan saya rasa mungkin diulang cetak mungkin 1, 2, 3 kali. Lepas tu company itu sendiri bungkus. So saya nak ganti balik. Anda bersama Amir Muhammad, Raja Faisal dan Syaihan Syafiq. Fiksi, silakan manfaatkan saja mikrofon ini. Nama saya Zaki. Bercakap English. Boleh kita membenarkan campurization. One question first for Raja Faisal. I haven't read Invasi yet, and I haven't had a chance to see you in Borders. But I just want to know whether Invasi itu allegory bagi penjajahan negara luar ke, and negara luar di allegory. It's an allegory for like the aliens are the allegory for like foreign power trying to invade our country or something like that. And to Amir Muhammad, in regards to Situ Harimau Jadian, it's crazy. It's crazy that in America, the P. Ramlee word that's supposed to be in Malaysia somehow ended up in American hands and they bought it back. Okay. So, 2 soalan saja. Invasi terlebih dahulu. Yang lebih menarik lagi, invasi ni di hujung-hujung tu yang menyambut perjuangan Ahmad Bayani itu adalah namanya Anwar. Apa benda kuning? Apa yang saya baru sedar. Baru sedar. Tengok. Janda jahat ni. Saya ditipu. Dia kan novel sci-fi. Bukan novel sci-fi, ini novel politik sebenarnya. Warnanya pun kuning. Jahat dia. Okey, untuk novel Invasi sebenarnya memang saya selitkan mesej-mesej yang tersirat mengenai itu disengajakan. Memang disengajakan mengenai bagaimana penjajahan, walaupun dalam novel tersebut mengatakan penjajahan makhluk asing, tapi kita boleh ibas kembali penjajahan kuasa-kuasa luar terhadap Malaysia dan bagaimana kita berjuang untuk membebaskan negara daripada penjajahan tersebut. Tapi dalam segi konteks invasi, bagaimana dari segi penjajahan alien dan bagaimana rakyat Malaysia masa kini bekerjasama untuk menghapuskan rahsia-rahsia luar tersebut. Dan saya lebih sangat suka menggunakan frasa Satu Malaysia dalam novel tersebut kerana watak-watak utama dalam invasi tersebut lebih banyak berkisahkan kepada kaum-kaum lain, sedangkan watak utama Ahmad Bayani tersebut sebenarnya bukanlah bangsa Melayu sahaja. Dan saya rasa perjuangan untuk membebaskan tanah air tak seharusnya jatuh pada tangan satu bangsa. Okey, ada elemen perpaduan juga di sini. Jadi disebutkan tadi ada mesej tersirat. Jadi apabila orang yang menyambut perjuangan tu namanya Anwar, apa mesejnya? Sebenarnya Anwar ni adalah nama rakan baik saya sebenarnya. Tak ada mesej-mesej yang tersirat di situ. Saya hanya selitkan sebab nak menyudahkan nombor tu, ujung-ujung tu nampak kawannya. Mungkin kerana nama Anwar tu adalah nama yang sangat catchy. Dan lebih senang dia boleh pakai daripada nama-nama lain seperti Zaid ataupun nama Najib. Amir, jawapan tadi. Isn't it odd for Malaysian content to be in the hands of Americans? Sebenarnya okey, sebab ilmu ada di mana-mana. So kalau kebetulan naskah tu ada di tangan orang Amerika, saya akan beli. Sebab kalau dia ada kena-kena. So it's okay lah, to me tak apa. Sebab mungkin ada kolektor Malaysia yang ada buku tu. Saya tak sangka. Just secara kebetulan nama website dia Penang Bookshelf. Siapa nak cari, dia menjual beberapa ratus novel dan naskah pendidikan dari tahun 40-an sampai 60-an. So banyak dalam bahasa Jawa. Dan dia sendiri tak boleh baca satu pun. Hanya kolektor saja. Sebab dia membeli dari seorang profesor yang pernah berkhidmat di, saya rasa, Singapura pada tahun 60-an, dan dia collect. So ada macam 10 edisi berbeza untuk Hikayat Abdullah contohnya. So ada nama seperti
Hamzah Hussein, Harun Hassan, Yahya Samang, hari awal Syanan Ahmad, sebab yang kita jarang nampak dan mungkin memang tak nampak sebab dari segi copyright saya dah luput dan penerbit dia dah bungkus. Dalam konteks dunia tanpa sempadan pun mungkin karya kita yang di seluruh dunia ni kita sudah pula boleh akses semula. Siapa kalangan pembaca Syaihan? Orangnya macam mana? Secara artnya kebanyakan baca merupakan pelajar universiti dan secara artnya majoriti perempuan. Dan kebanyakan mereka bersetuju bahawa maksudnya mereka tidak boleh tidur selepas membaca beberapa bab awal sebab dia orang kami boleh sambung. Tapi kelihatannya Syaihan tidaklah segelap karyanya. Itulah sebenarnya. Okey, anda bersama Syaihan, Amir Muhammad dan juga Raja Faisal. Soalan silakan boleh maju saja ke mikrofon ini untuk berdialog bersama Amir Muhammad dan teman-temannya. Saya ingin beralih semula kepada Amir. Kita melihat kepada usaha Pixie ini dengan namanya, dengan brandingnya. Setakat ini Amir merasakan bahawa usaha Pixie ini berada di landasan memenuhi ruang kosong yang sebelum ini tidak wujud di Malaysia. Saya tak pernah puas. Sebab bila kita puas kita boleh berhenti. So saya belum cukup lagi apa yang kita cuba buat. Tahun lepas kita ada separuh booth di sana. Lokasi yang tak begitu baik. Tahun ni ada 2 booth. Alhamdulillah sebab kita berkongsi sebenarnya dengan sebuah syarikat lain bernama Legend Press. Dan saya sebenarnya amat kagum dengan usaha Legend Press sebab pendirian mereka ialah mereka menerbitkan buku dan mereka mencari pasaran dan mereka mencipta pasaran. So mereka tidak masuk ke kedai buku. Walaupun fiksi masuk ke kedai buku, saya sebenarnya lebih kagum kepada usaha DIY yang dia sendiri pergi ke kampus mencari orang dan dia sendiri cari penulis. Dan saya rasa gerakan sebegitu amat perlu kalau anda seorang penerbit kecil-kecilan. Kita tak boleh terbit bagi ke MPH dan harap MPH jual. Tak boleh, kita akan tenggelam. So kita kena cari sendiri. So setakat ni di Twitter buku fiksi ada paling ramai follower dekat dengan semua penerbit buku Malaysia. So ada penerbit buku yang mungkin dalam setahun dia dapat puluhan juta ringgit, tapi dari segi Twitter tak ramai follower. So itu adalah satu usaha untuk mencari ruang yang sebenarnya tidak dieksploitasi sebelum ini. Siapa yang menjadi follower Pixie? Ada profil Fazlina seorang yang selalu datang. Mana satu Fazlina angkat tangan Fazlina. Ini rupa pembaca Pixie ya? Ya. Saya sedang So, cuba memahami. pembaca fiksi ramai hijabster. Dan juga hipster. Ramai pelajar universiti. So kita lihat apabila Barisan Nasional bagi voucher, jadi mereka beli buku fiksi. ramai menyalahgunakan untuk beli buku fiksi dan bukannya buku yang lebih berfaedah. Tapi sehingga kita terpaksa ulang cetak 5 jodoh disebabkan oleh voucher. Dan saya rasa lepas itu pun walaupun tak guna duit rakyat, mereka sanggup guna duit sendiri. So ramai pelajar universiti. Dan sebenarnya sasaran utama saya adalah apabila 2 tahun lepas saya pergi ke majlis anjuran popular yang anugerah novel popular yang dia buat kat KL Convention Center. Dan dia sebut 10 novel Melayu terlaris untuk tahun itu. Dan dari 10 novel terlaris, 9 ada cinta atau kasih dalam jodohnya. Dan rupa penulis semua macam ustazah yang kita pernah kenal masa sekolah rendah. So saya rasa okey, memang ada crowd untuk itu, bagus. Tapi kenapa kita tak boleh cuba cara lain sikit? Kenapa ramai orang yang mungkin dia lebih banyak membaca novel import dan dia boleh memahami bahasa Melayu dengan amat baik, tapi bila lihat shelf novel Melayu dia mungkin tak nampak sesuatu yang bercakap. Jadi apabila fiksi tidak menggunakan saluran konvensional dalam pemasarannya, tentulah jumlah jualannya itu tidak termasuk di dalam perkiraan buku terlaris, tidak begitu? Tak, kita masuk memang kedai buku. Ada? Okey, masih maksudnya ada buku fiksi di dalam bookshop? Tak masuk tu Legend Press yang kita kongsi buku. Okey. Siapa yang membaca Invasi?
tadi sasarannya selalu sci-fi ini kanak-kanak, tapi tadi Raja Faisal kata ini sci-fi yang untuk orang dewasa. Jadi orang dewasa seusia saya ada. Saya dengan Amir sebenarnya sebaya. Sebenarnya Saya seminggu lebih tua dari Elisa Melano. Oh ya, begitu. Lisa. Maksudnya kelihatan lebih muda. Siapa yang membaca ini? 2 bulan lebih muda dari Arjun Rahmat. Oh begitu ya. Cuma saya masih rakan-rakan artis saya cuma berfikir bulan apa yang ambil lain itu saya tak tahu. Raja Faisal, siapa yang membaca Invasi? Sebenarnya sasaran utama saya adalah pelajar-pelajar universiti terutamanya, dan saya rasa walaupun saya yang sudah berusia juga, tapi saya masih berusia? Berapa umur? Boleh tanya, berapa umur? 28 sudah berusia? Bagi saya sudah. Artinya saya harus mati. Dia berusia 28 tahun. Usia 28. Tapi saya masih lagi berjiwa seorang geek. Okey. Dan itu saya amat meminati filem-filem science fiction, saya amat meminati permainan video, saya masih lagi membaca komik. Dan saya rasa saya ingin mendedikasikan Invasi ini kepada golongan-golongan tersebut. Dan saya rasa yang masih ada lagi di luar sana. Dan saya yakin juga Invasi juga dapat mewujudkan kembali minat kepada sci-fi. Dan saya yakin masih lagi menebar dalam tiap-tiap individu. Saya yakin kebanyakan baca di luar sana membesar dengan filem-filem Star Wars, E.T. dan sebagainya. Dan saya rasa Invasi ini saya memang tujukan khas untuk mereka. Dan tak kurang juga kepada membaca sci-fi yang baru yang sebelum ini banyak menghabiskan masa dengan baca novel-novel cinta. Dan saya rasa saya harap Invasi dapat menerusi jiwa-jiwa cinta. Ini terbiah Amir ya, mengkritik betul novel-novel cinta ni. Ini madrasah Ameria. Saya tak kritik, tapi saya nak kepelbagaian. Dia tak kritik tapi menyindir. Sebab salah satu ironi juga, saya tak tahu kalau kajian pernah dibuat. Tapi kalau ada filem tentang alien misalnya, ramai orang tengok. Memang filem yang paling laris di Malaysia adalah filem-filem yang besar, yang blockbuster, yang ramai orang dibunuh dengan begitu ganas dan mission-mission yang besar. Tapi kenapa agaknya bila novel lain, orang tidak kurang membaca novel spesifik? Salah satu misteri. Orang tidak membaca mungkin disebabkan maksud saya dalam genre yang seperti ini, kerana tidak pernah ada yang menampilkan seperti fiksi. Boleh bersetuju? Sebab Syaihan merupakan book reviewer, meresensi buku. Sebenarnya secara saya sendiri belajar tentang literature dan analisis yang saya buat pada kajian saya mendapati secara ambil pembaca Malaysia rata agak malas berfikir kerana mereka mahu membaca benda yang dikatakan sebagai simple, mudah, macam benda yang tak berfikir. Dan benda yang tak berfikir secara ambil lagi merupakan novel cinta. Sebab dia tak berfikir, dia cuma berkhayal instead of something yang seperti novel Invasi, di mana bisik seperti bisik untuk nama saya Invasi. Serangan makhluk asing ke atas KLCC Kuala Lumpur, di mana pembaca harus berfikir rupa fizikal alien tersebut, kapal dia macam mana, apa serangan dia lakukan, dan strategi orang yang terlibat dalam perang tersebut. Seperti itu bisik kerana masalah dan konflik yang dialami oleh tokoh utama tersebut harus memerlukan pembaca berfikir dan mendalami apa yang dialami. Orang tidak membaca mungkin disebabkan maksud saya dalam genre yang seperti ini, kerana tidak pernah ada yang menampilkan seperti fiksi. Boleh bersetuju? Sebab Syaihan merupakan book reviewer, meresensi buku. Sebenarnya secara saya sendiri belajar tentang literature dan analisis yang saya buat pada kajian saya mendapati secara ambil pembaca Malaysia rata agak malas berfikir
kerana mereka mahu membaca benda yang dikatakan sebagai simple, mudah, macam easy, benda yang tak berfikir. Dan benda yang tak berfikir secara amnya, lagi merupakan novel cerita. Sebab dia tak berfikir, dia cuma perlu berkhayal instead of something yang seperti novel invasi, di mana bisik seperti bisik untuk nama saya invasi. Serangan makhluk asing ke atas KLCC Kuala Lumpur, di mana pembaca harus berfikir rupa fizikal India tersebut, kapal ini macam mana, apa serangan dia lakukan, dan strategi orang yang terlibat dalam program tersebut. Seperti itu bisik kerana masalah dan konflik yang dialami oleh tokoh utama tersebut harus memerlukan pembaca berfikir dan mendalami apa yang dialami oleh Mikael tersebut. Sebab dia trauma, dia tengok housemate dia jatuh mati, yang ni dia trauma. So apakah perasaan dia itu? Yang itu yang saya mahu membaca, fikir dan alami sendiri. Berbanding dengan no offense, novel-novel cerita yang lain yang saya pernah cuba untuk baca, saya tak perlu fikir banyak sebab cerita dia macam A jumpa B, P nak orang kaya, A depressed, and then dapat C, lepas tu membosankan ya. Sebab dan kebanyakan ceritanya keluarnya kita boleh agak dan wujud dia orang sekali A akan kahwin dengan B, hati orang kan. So tak perlu fikir banyak. Sedangkan orang yang baca bisik tak boleh tidur malam. Yes. Jadi nak merasakan kelainan itu antara khayal dan tak boleh tidur malam kan. Jadi sekejap dia baca buku ini, tiba-tiba baca bisik tak boleh tidur malam. Dan kebanyakannya harus tunggu waktu siang untuk baca sebab takut. Begitu ya? Dan mereka sendiri ada 2-3 pembaca saya yang datang dan diorang cakap diorang mula rasa suspicious dengan roommate sendiri sekarang. Sebab diorang takut. Oh, itu impact yang baik. Berarti takut bisik berjaya. Sebab diorang takut roommate diorang datang dan cuba nak mengapa-ngapakan di waktu malam. Okey, menarik. Bersama Syaihan, Amir Muhammad dan juga Raja Faisal ini, sekiranya anda ingin berdialog bersama mereka, mereka adalah merupakan spesies fiksi. Saya sebut itu kerana saya rasa tersinggung kan dengan istilah spesies, kerana kita tak nak jumpa seperti penerbitan yang sebegini. Kalau anda ingin berinteraksi bersama Amir Muhammad sendiri, Raja Faisal dan Tuan Punya Badan Syaihan Syafiq juga boleh memanfaatkan mikrofon yang kami sediakan sini. Pertanyaan apa saja. Ini adalah sofa putih. Raja Faisal, bila kita pergi ke Amazon baik, kemudian apa, dulu ada Barnes and Noble, bila memilih buku itu dia kena those who read this book also buy this book. Jadi orang yang baca invasi ini perlu baca buku apa untuk melengkapkan kefahaman penghayatan mereka terhadap invasi? Bagi saya ceritakan. Jangan baca buku lain, buku saya saja. Semasa pemikiran invasi ni, saya rasa adalah agak sukar kerana kekurangan bahan rujukan daripada segi pasaran buku tempatan. Kebanyakan saya terpaksa merujuk daripada buku-buku antarabangsa dan juga filem-filem sebenarnya. Dan saya rasa mungkin saya boleh katakan kebanyakan baca invasi juga kebanyakannya membaca dari buku-buku daripada luar negara, berjangkaan sci-fi. Dan kerana saya rasa setakat itu belum tiada lagi buku-buku sci-fi yang ditujukan kepada golongan dewasa. Dan saya rasa itu adalah juga salah satu daripada faktor sambutan invasi pada mulanya adalah sedikit perlahan daripada buku-buku fiksi yang lain. Sebelum ni saya boleh katakan buku sci-fi yang sebenarnya adalah Zombie Jaya, dan itu agak mendapat sambutan yang saya rasa agak mengelakkan, kerana faktor yang pertama adalah faktor zombie yang pada masa ini agak mendapat sambutan yang hangat dengan filem-filem Muhammad Khalid segala macam. Dan alien ni pula masa kini saya rasa adalah satu faktor yang agak baru sekali dan mungkin agak perlahan, dan tapi saya yakin lama-kelamaan boleh macam-macam tempatan. Saya rasa novel-novel luar yang banyak mempengaruhi tulisan saya adalah seperti The Wind Up Girl yang kamu baca kali ini, dan juga novel-novel daripada Chris Gibson. Saya rasa banyak mempengaruhi tulisan saya, dan saya rasa
ramai juga antara pembaca Imbasi yang baca novel-novel tersebut. Okey. Jadi sepanjang feedback ataupun respon balas yang diterima daripada pembaca, ada di kalangan pembaca Imbasi ini merupakan convert dari novel-novel cinta yang tak mengajak berfikir itu tadi? Ada new convert? Mualaf cinta, mualaf safat. Ni istilah alaf ni macam merujuk kepada penerbit tertentu tidak ya? Mualaf. Okey. Ada mualaf cinta menjadi pembaca Imbasi. Datang kepada Abang Raja, saya I'm a convert. Sebenarnya ada. Ada Ya. Okey. Sebab saya tanya juga apa? Sebab tu saya mengunjungi ke gerai fiksi. Saya melihat semacam satu kelompok yang tu saya guna istilah spesies. Kerana yang mengerumuni fiksi itu adalah yang semacam itu. Macam apa nama adik ni tadi? Hijabster. Apa nama Fazil? Dan ada juga antara pembaca yang baru yang keluar daripada kelompok yang lama. Okey. Kerana ingin mengenali lebih dekat lagi Imbasi. Dan saya rasa ini adalah satu tanda yang bagus. Macam saya cakap tadi, saya ingin memecahkan tradisi novel-novel cinta. Bukan saya tak pernah membaca novel cinta. Saya sebenarnya membesar dengan novel-novel cinta seperti daripada Agasha. Patut besar. Dia membesar dengan novel-novel cinta. Dan saya rasa kebanyakan daripada pembaca yang baru yang membaca Imbasi adalah kelompok-kelompok novel-novel cinta. Syaihan berjaya convert beberapa mualaf cinta. Alhamdulillah percaya. Ada sebab melutut di kaki Syaihan. tak ada masalah macam tu. Tapi kebanyakan yang datang kepada saya dan beritahu mereka excited sebab mereka cakap inilah genre yang mereka cari dalam bahasa Melayu. Sebab mereka cakap tak banyak penulis Melayu yang cuba untuk menulis tentang psychological thriller. Okey. Yang saya tulis. Jadi mereka cakap it's a very good attempt. Okey. Sebab mereka sendiri mengaku macam seperti kata apa spesies yang cuba mengerumuni fiksi itu. Dan Amir pun dengan baju benderanya kan, cuba menafikan segala tuduhan terhadap beliau bahawa beliau adalah seorang patriotik. Itu semua simbolisme yang kami baca. Sebab mereka sendiri menanti-nantikan buku-buku yang bergenre berbeza daripada apa yang ada. Sudah ada. Mereka sudah bosan dengan jalur jadi ada. Jalur mungkin pada pendapat saya dengan wujudnya penerbitan fiksi membuka ruang kepada genre lain untuk cuba menyelinap masuk supaya masuk top 10. InsyaAllah tak pernah masuk top 10. Dan sekarang sudah masuk. Okey. Ada soalan, okey. Tak apa. Bila fiksi nak buat filem? Bila fiksi bikin filem, bila fiksi nak buat filem? Bila ada duit. Sebab ini yang banyak duit. Yang lupa bawa ialah sebuah antologi nama dia Kopi. Okey. Dan sebenarnya hasil jualan kopi itu digunakan untuk sponsor 8 orang pengarah baru untuk membuat filem pendek. So bila 8 filem pendek itu siap, kita akan pasarkan dalam bentuk DVD. So saya rasa saya anggap ni sebagai langkah pertama untuk cuba pasarkan filem dengan cara yang lain, iaitu kita jual DVD secara langsung dan mungkin tak masuk kawasan pun. Kita cuba cipta ruang sendiri di mana kita boleh tayang. Contohnya kalau ada event di kampus, so tarikan fiksi adalah kita boleh tayang DVD, bukan setakat bawa penulis untuk sign. So tengoklah macam mana. Kalau buat filem mungkin bukan fiksi tapi syarikat yang lain. Kita buat MOU dengan syarikat Grand Brilliance. Dan seperti kita tahu banyak MOU yang kita sign tak ada hasil. Setiap kali Menteri Perdagangan di luar negara ada MOU. Tapi syukur MOU ni sebenarnya ada hasil juga dengan Grand Brilliance. Disebabkan orang di dalam Grand Brilliance kini yang agak reseptif kepada idea-idea yang lain daripada apa yang mereka biasa buat. So dua daripada filem fiksi telah pun siap penggambaran. Satu tajuknya Pecah dan satu tajuknya dia ambil novel Zombie Jaya. Saya tunggu Kuka tu difilmkan. Dia tengah tunggu saya rasa pelakon yang sesuai. Tak perlu sebut namanya.
Dan satu lagi dia ambil Zombie Jaya, tapi filmnya dia tukar jodoh ke KL Zombie atas sebab-sebab tertentu. Sebab novel Zombie Jaya tu pada asalnya bahagian akhir tu semua bertempat di Putrajaya. Tapi versi filem tidak. Dia hanya di KL. So, bukan nama dia. Amir Muhammad yang dikenali sebagai berpegang kepada prinsipnya itu merelakan Zombie Jaya kepada KL Zombie. Prinsip saya dalam bisnes is as long as dia bayar, dia boleh buat. Rupanya dia pragmatik juga. Rupanya Amir Muhammad juga seorang yang pragmatis. Jadi silakan bersama Amir Muhammad. Agaklah mungkin. Agak. Tak terlalu. Saya ada sedikit celaka. Tapi itu masih lagi, bagi saya Syaihan masih terlalu lembut di dalam keceluparannya. Saya menulis menurut apa yang dialog ataupun perbicaraan yang saya sendiri guna setiap hari. So, saya tulis apa yang saya cakap macam tu. Sebab itu dia belum cukup celupar selanganya. Tapi masih diterbitkan. Maksudnya belum ada karya benchmark selanga dan keceluparan fiksi apa? Yang paling celupar, yang paling selanga. Apa tak tahu? Zombie Jaya mungkin paling banyak mencarut. Mungkin. Itu ya. Tak, tapi itu bukan poin utama novel dia. Mungkin ada beberapa watak yang cakap begitu dan dibuat dengan cara agak komedi. Supaya setiap kali kita keluar, dia kelakar sebab manusia dalam situasi yang tegang, dia gunakan bahasa yang berwarna-warni. Bukan sekadar, aduh, saya digigit zombie. Celaka kau. Jadi elemen sastra tidak menjadi penekanan. Sebab saya rasa sastra itu amat luas. Contohnya novel seperti Ulysses. Ulysses namanya. Saya pun tiba-tiba tak ingat. Ulysses dikritik pada masa itu oleh orang seperti Virginia Woolf misalnya, dan mereka mengatakan ini buku untuk orang yang what the word she used? It's like untuk jenis orang yang naik bas akan baca buku ini sebab bahasa dia terlalu kasar di beberapa tempat dan dia menceritakan dengan hal-hal yang tak masuk dalam novel sastra lain. Contohnya hal biologi. Tapi sekarang kita anggap Ulysses klasik sehingga orang takut baca sebab dah dipackage sebagai klasik. Sama seperti A Flower Orange. A Flower Orange bahasa itu dianggap cukup mengejutkan dan filmnya juga. So saya rasa itu juga sebagai dari sastra. Apa saja yang memajukan wacana itu adalah tapi sesuatu yang complacent walaupun ayat dia cantik, berbunga-bunga itu tak sastra, itu sangat complacent. Tapi itu hanya label. Bukan satu kemestian. Tak menang anugerah sastra pun tak apa. Bagilah Fazal Terani. Wah, dia menyebut nama di situ. Ya, Cik Khair. Saya melihat macam novel Ucap Nizam Bakri bahasanya cukup tinggi dan sangat saya ingat kalah novel DPP. Masih boleh digunakan oleh fiksi. Kenapa tak galakkan yang macam tu? Kenapa tidak dicelupakan Ucap? Khairul Nizam walaupun itu novel yang pertama, dia telah tulis banyak cerpen dan dia seorang pendebat dan mungkin kosa kata dia lebih tinggi dari orang biasa. Dia guna kata seperti senggama. So selama ni saya tak tahu sangat. Senggama tu terlalu tinggi bagi saya. Senggama atau menginzalkan. Tidak menimbulkan apa-apa kesan emosi langsung. So orang lain mungkin tak akan guna senggama, dia guna kata lain. So dia sekarang a few kantuk, bukan mengantuk, kantuk. So benda macam tu. Tapi itu menjadi sebahagian dari style dia. Dan dialog dia sendiri, orang tidak menggunakan kata itu. Dialog dia sangat code switching. Dia suka kalau watak tu cakap Inggeris, dia akan letak Inggeris, dia akan campur adukkan. Tapi cara naratifnya, dia menggunakan, dan itu menjadi gaya dia sendiri. So setiap penulis patut digalakkan untuk kembangkan gaya mereka sendiri daripada kita paksa kena macam ni. Contohnya novel Kelabu dan Ngeri, dua-duanya kebetulan ditulis oleh wanita. Bahasanya sangat sopan. Tapi yang penulis lelaki dia bahasanya kadang-kadang tak itu sopan. Jadi akhirnya pasukan editorial Amir Muhammad ini tidaklah juga menekankan nilai-nilai selanga. Akhirnya mereka menerima manuskrip itu juga. Kita tak nak buat dengan kita paksa lah, kita jadi artificial. Saya boleh hantar lah maksudnya. Tapi kalau keseluruhannya macam terlalu murni, dan kita ada panel sebenarnya, panel yang tak dibayar.
yang mereka membaca sedutan setiap manuskrip dan mereka memberi komen. So antara komen yang negatif yang selalu keluar ialah bahasa dia terlalu skema. So kalau terlalu skema, bukan fiksi. Terutama sekali kalau wataknya gangster. Tapi gangster tu cakap macam ya, gangster KL kan begitu. Mengapa kau memasuki ke kawasan aku? Kan ayat skema tu. So ya. Raja Faisal kelihatan isyarat badan nak berkata sesuatu tadi tentang keceluparan. Sebenarnya saya rasa gaya-gaya percakapan zaman sekarang ni banyak menggunakan campuran tu. Contohnya English, Campurization kami panggil. Dan saya rasa dalam penceritaan dalam novel fiksi yang menggunakan dialog dan dosa sedemikian lebih senang, lebih mudah difahami dan lebih mudah menyentuh jiwa-jiwa mereka. Dan saya rasa itu adalah salah satu poin ataupun kelebihan yang ada dalam novel fiksi. Pada dialog dan juga bahasa-bahasa yang digunakan walaupun serupa. Tapi saya rasa itu lebih mudah difahami daripada prosa-prosa yang dulu. Ya, lebih dekat kepada para pembaca. Anda bersama Amir Muhammad, Raja Faisal dan Shaihan Syafiq bercakap tentang fiksi dan perjuangan mereka dalam jalur yang mereka pilih. Saya bila berbincang dengan Cik Khair tadi beberapa minggu lepas bila memilih untuk Amir Muhammad & Co ini, Amir Muhammad et al ni, apa tajuk kita nak bagi kepada media? Saya fikir sekejap, lepas tu saya katakan Amir Muhammad dan jalur liberal perjuangan bukunya. Boleh berbahagia dengan tajuk itu? Boleh terima? Tak suka. Tak suka. Jadi kami tidak berlaku adil kepada Amir Muhammad. Sebenarnya liberal tu disalahartikan hanya dari segi politik. So untuk politically dia liberal, dia liberal. So itu agak boring lah. Kalau kenali sebagai liberal tu agak boring. Tajuk ITPM membosankan. Jangan guna plastic bag. Oh, dia seorang liberal. Jadi kalau kita nak mencari tajuk untuk perbincangan kita selama hampir 1 jam ni, apa tajuk yang sesuai? Beli buku fiksi atau mati. Okey. Itu perjuangan fiksi. Mudah, tanpa prejudis, ya, tanpa prejudis, literal, sangat langsung, boleh begitu ya? Tanpa menyembunyikan apa-apa. Tapi bila pakai baju bendera Malaysia itu apa? Isyaratnya apa? Agak pelik sebab itu saya dapat apabila saya dijemput memberi syarahan atau ucapan lah di sebuah sekolah swasta yang amat mahal biayanya. Kalau nak belajar di sana saya rasa dalam setahun RM50,000. Padahal dia sekolah menengah. Dan saya tak pernah pergi sekolah di Malaysia yang begitu mahal. Swimming pool dia tahap Olimpik. Saya rasa sekolah awam lain tak ada macam tu. Tapi sebagai souvenir mereka tak beri saya wang seperti yang saya harapkan. Tapi mereka beri t-shirt ni yang mereka sendiri buat. Dan saya suka sebab langsung tidak ada logo sekolah itu sendiri. Dia hanya bendera. Dan saya rasa amat jarang kita meraihkan sesuatu tanpa meletakkan iklan kita sendiri. Sebab tu saya suka lawatan saya ke sekolah Sri Cempaka yang so saya simpan lah. Okey, keren itu dipakai dengan begitu selesa sekali. Anda bersama Amir Muhammad. Dan contohnya di filem jarang orang menggunakan bendera Malaysia, warna-warna bendera Malaysia itu sendiri. Berbanding dengan contohnya Perancis, warna bendera itu sendiri amat simbolik. Orang tahu maknanya sampai ada trilogi, Rouge, Blanc, Blue, Rouge, Blanc. So setiap jalur tu ada maksud. Satu-satunya filem masa kini Malaysia yang menggunakan warna-warna bendera Malaysia dengan amat baik adalah filem berbahasa Cina namanya Great Day. Great Day tu ada rumah persaraan untuk orang tua di tengah sawah padi yang amat indah. Sawah padi ni kosong, sawah padi je, di tengah ada rumah persaraan yang dibuat dengan warna ini. So itu sendiri memberi image yang cukup kuat. Maksud. So kita jarang menggunakan warna-warna kita sendiri. So itulah. Jadi kerana itu begitu semangat memakai t-shirt bendera Malaysia itu. Silakan kalau ada soalan ingin dimajukan boleh manfaatkan mikrofon ni. Kita tunggu dan lihat dalam isi macam mana. Tapi sekarang saya memang sedang mengusahakan lagi satu manuskrip yang berdasarkan pengalaman saya menjalani praktikal di Melaka. Itu saya lihat latar belakang tu dia seronok sangat sebut dia kata praktikal di Melaka. Ni apa yang seronok sangat? Seronok.
sebenarnya terus terang. Tak seronok sebab tu jadi cerita. Sebab saya tertarik dengan pengalaman saya berada di sekolah menengah tersebut. Okey. Di mana saya tak boleh sebut dalam sekolah tu. Okey. Di Alur Gajah. Di Alur Gajah. So, cari sendiri lah. Tak banyak sekolah di Alur Gajah. Sekejap lagi saya Google saya cari jumpa lah. Di mana saya terpanggil dengan situasi yang saya alami di situ sebab terlalu banyak kes bully saban minggu. Di mana yang menariknya dia sangat menyimpang. Lelaki perempuan bangsa Cina, India dan Melayu bergabung untuk membuli individu yang berbangsa lain. Lalu tak salah tak mention lah. Dan situasi itu sangat rampant sehingga kan macam terpanggil untuk menulis daripada perspektif orang yang melihat, orang yang memberi nasihat dan juga orang yang mengalami situasi yang dibuli tersebut. Jadi kalau saya tulis, kalau saya sempat siap, insya-Allah tahu kalau okey nak ambil. Tapi dia kata kena bisik, kena pecah panggung dulu. Baru dia terima semula karya yang lain. InsyaAllah. Pecah panggung lah, balik modal pun cukup. Balik modal pun cukup. Macam David Teo, saya kata kalau ada rezeki ada rezeki. Punya ramai karyawan lain dia petik David Teo. Sebab David Teo tu ada bijak dari segi marketing dan juga falsafahnya dia kena keluarkan banyak. Dan itu menjadi momentum dia sendiri. Ini soal mutu-mutu dari belakang juga. So saya tak nak keluarkan mungkin hanya satu novel setahun. Dia kena agak gerak supaya kita lihat sebagai satu gerakan. Jadi kalau Syaihan ini tidak menulis, Syaihan ini siapa? Seorang pelajar yang gelap akhir yang insya-Allah akan bergraduasi bulan 10. Oh, belum graduate lagi. Belum, tahun lagi. Akan jadi cikgu. Akan jadi cikgu. Cikgu yang gelap. Burlesque. Noir. Ini cikgu noir, N-O-I-R. Bukan N-U-A-R. Okey, cikgu noir. Ini invasi Raja Faisal. Kalau tidak menulis akan menjadi raja di mana? Saya sebenarnya adalah pelajar tahun kedua. Semua student ni. Dan saya rasa kalau saya tak menulis, saya akan berhadapan dengan orang di hospital. Dan saya rasa skill saya dengan orang ramai bukanlah baik sekalipun, dan saya rasa baik saya berhadapan dengan orang sakit. Baik saya meneruskan penulisan pada masa lapang untuk menghilangkan stres di hospital lah. Okey. Nanti akan bertugas di hospital. InsyaAllah. Jadi sementara menangani orang sakit itu boleh berkarya. Sci-fi pula. Ya. Tentang hospital dan orang sakit. Ya, okey. Virus. Setakat ini fiksi karya ataupun novel yang paling hangat yang mana satu? Tahun lepas kami terbitkan 10 novel. Dan 2 yang paling laris dari segi jumlah cetakan adalah Pecah dan Labu. Ada sebab-sebab tertentu? Sebab mungkin kena tanya pembaca sendiri, tapi 2 novel itu yang paling banyak mendapat feedback yang positif dari pembaca, di mana pembaca itu sendiri mempromosi ke kawan-kawan mereka. Saya sendiri tak mampu nak pasang iklan dekat Senarian atau Pesan Malaysia tak nak buat. Tapi Senarian tak ada. Jadi cara yang paling efektif adalah kalau novel itu disukai, orang yang suka novel itu sendiri akan promosi orang. Dan Pecah dan Labu adalah 2 novel yang kita lihat paling banyak fan base-nya sendiri, dan dia akan menjadi, dan kebanyakan orang yang baca memang amat suka. Tahun ni tak tahu lagi. Ya, Raja Faisal nak menambah. Dan Kelabu sebenarnya adalah berkisahkan tentang cinta, dan saya rasa belum, kebanyakan baca fiksi juga ada yang belum dapat lagi keluar daripada pokok cerita. Okey. Lagi justru pokok cerita. Jadi, belum cukup convert lagi ya. Belum convert sepenuhnya. Masih lagi CP begitu. Kita berikan tepukan kepada ketiga-tiga tetamu kita, Amir Muhammad, Raja Faisal dan juga Syaihan Syafiq. Mudah-mudahan terus mendapat tempat bagi kalangan kelompok yang meminati genre burlesque, noir, grotesque, apa lagi istilah saya nak guna ni, gelap, urban pulp, itu semua istilah-istilah Amir. Terima kasih dan kita jumpa lagi. Nanti akan dimuat naik di YouTube dan kita tengok apa komen orang ramai. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum.